Negeri Malaysia Kelantan UMK melalui Fakulti Perubatan Veterina FPV dan Pet World International menandatangani surat hasrat LOI bagi meneroka kerjasama penting bagi kepakaran akademik dengan industri, khususnya dalam pembangunan hospital veterina serta fasiliti latihan klinikal di Shah Alam, Selangor. Majlis penandatanganan LOI itu telah disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK, Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Pet World International Sdn Bhd, Encik Choi Peng Yu di Pejabat Pet World International Sdn Bhd Shah Alam, Selangor. Inisiatif ini merupakan satu langkah perintis dalam lanskap pendidikan tinggi dan industri veterina di Malaysia dan sebagai inisiatif pertama seumpamanya di negara ini yang melibatkan kerjasama antara akademia dan industri dalam penerokaan pembangunan ekosistem hospital veterina antara universiti awam dan rakan industri swasta. Kerjasama bersama Pet World International Sdn Bhd ini sebagai satu peluang yang sangat baik khususnya untuk pelajar dalam bidang perubatan veterina. So hari ini kami datang ke Pet World Nutrition Sdn Bhd ni untuk menandatangan LOI. Jadi dalam ni kami berhasrat untuk bekerjasama lah dalam bidang akademik dan pendidikan. So dengan ni kami haraplah dapat ada staf dan pelajar dapat datang ke sini untuk latihan industri, sangkutan industri. Dan kami juga berbesar hati lah kalau ada pendidikan yang melibatkan pemakanan haiwan. Kami berbuka lah untuk membuat pendidikan di masa hadapan. Selepas ni kami akan merancang dan berusaha lah untuk menubuhkan sebuah hospital veterina yang berstandard tinggi lah. Kerjasama antara Pet World dengan UMK agar tahap kesihatan penjagaan haiwan kesayangan ini akan tingkatkan lagi lah kepada peringkat yang lagi tinggi lagi. Jadi selepas ni kami akan berusaha untuk menandatangani MOA untuk usaha-usaha antara dua pihak ni lah. So, akhir kata berterima kasih sangat kepada Timbalan Menteri, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang sudi datang untuk menghadiri majlis hari ini. Juga pada Pet World International lah yang sangat murah hati lah menyambut kami dan juga memberikan peluang untuk kami berkolaborasi.